Okay, Assalamualaikum semua. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak beli Zera coin. Okay, Laksera punya coin. Jadi pastikan kita standby USDT kita dekat dalam exchange macam saya pakai Binance, okay, dan juga BNB. BNB saya suggest $5, okay. Macam sebelum ni saya bagi tahu BNB kalau nak beli untuk gas fee kat sini kadang 10 sen boleh, $1 boleh kan. Tapi saya suggest $5, okay. Sebab nanti kalau kita nak stick nanti dia makan dekat dalam $3 something, okay. Jadi macam mana kita nak beli? Okay, first kali kita yang transfer dulu. Kita tekan dekat USDT ni, kita send, tekan on chain withdraw. Kita pergi dekat token pocket, kita tekan receive. Kita copy wallet address ni. Okay, kita pastekan address. Network ambil BNB Smart Chain BP20. Okay, kita letak 155. Okay. Saya tekan withdraw. Confirm. Okay, confirm. Okay, then kita pergi back. Kita nak transfer BNB pula. Kita tekan BNB. Tekan send. Tekan on chain withdraw. Okay, sama juga kita copy. Okay, and then kita pastekan. Okay, lepas tu network BNB Smart Chain BP20. Okay, itu dah masuk dah. And then kita tekan max. Okay, macam biasa, setiap kali kalau kita nak transfer, pastikan kita tengok belakang ni sama ke tak. B9B3. Okay, B9B3. Okay, withdraw. Confirm. Okay, dah settle. Okay, jadi kita tunggu sampailah dia masuk. Okay, biasa sekejap lah. Okay, USDT dah masuk dah. Okay, tinggal BNB saja. Kalau kita refresh, dah masuk dah. Okay, next step, apa benda kita kena buat? Okay, kita kena tekan discover. Kita kena pergi dekat PancakeSwap. Okay, tekan PancakeSwap. Okay, pastikan betul. Okay, and then kita kena tekan connect wallet. Biasanya dia dah auto lah. And then pastikan kita pakai BNB chain ni. Logo dia macam ni. Okay, BNB chain. Okay, dah betul lah. And then kita tekan BNB ni. Kita pilih USDT, kita nak swap USDT ke Zera coin, okay. Jadi USDT ke ini cake kan. Okay, kita tekan cake ni, kita nak ubah. Okay, macam mana kita nak search Zera coin? Untuk nak beli dekat dalam grup Telegram Anas ni, boleh tekan dekat pin ni. And then kita scroll bawah dekat bahagian step nombor 5. Beli and stake Zera. Okay, nampak ni. CA Zera, contract address Zera ni, kita just tekan je untuk kita nak copy. Tekan je, pak. Okay, nampak? Dia terus auto copy. Kita paste kan. Okay, and then tekan done. Okay, ada Zera coin. Kita tekan je import semua. Tekan. Okay, nanti kalau untuk first time dia adalah macam button tick apa semua. Just tick je, confirm je semua. Okay, and then barulah kita letak mouse. Okay, kat sini kita tekan. Kita letak max. Okay, and then paling penting sekali kat sini kita tekan slippage letak 4%. Okay, kita letak 4%. And then kalau tak dapat juga nak beli, bagi tahu Anas. Okay, tekan 4%, padam, pastikan 4%. Okay, USDT ke Zera coin, and then kita tekan swap. Okay, confirm swap. Okay, confirm. Okay, pastikan network pakai BNB confirm lagi. Okay, dah settle lah. Kita padam. Okay, kalau kita refresh. Okay, dia jadi macam ni kan. Okay, tapi kalau kita perasan ada sini tambah ni, kita tekan all asset. Okay, ada penambahan Zera coin, kita tambah. Pergi back. Okay, dia dah Zera coin. Okay.